Tak, dia kata biar dia duduk kejap, nanti dia akan berdiri sendiri. So tadi kita dah ke kes kita pada pagi ni. Lembu jantan sakit kaki. Dia kata dari segi history dia is dah 2 minggu macam tu. And memang betul kaki depan belah kanan dia cara pijak sepatutnya macam ni. Macam ni lah, 2 jari kan, macam ni. Okay, tapi sekarang dia pijak area belakang tu. Dia punya toe depan dia tak sentuh, dia pijak macam ni. Kita akan buat lembu tu duduk. Lepas tu kita akan angkat kaki dia, kaki yang kita suspect bermasalah tu, cuci. Lepas tu tengoklah luka dia jenis apa. Lepas tu kita akan trimming kuku dia untuk bagi dia angle betul. Lepas tu kalau ada luka lah, kita akan balut dia lah. Okey, dah. Tadi kita dah jatuhkan dia, angkat kaki tu dah bersih. And kita kopek sampai nampak actually ada kesan bruising. I suspect it's this white line disease here. I can't see any obvious lesion, but I suspect it's that. Sebab tu aku shaving sikit-sikit ni. Kesan bruising dekat toe depan belah dalam. Toe depan belah dalam. Bruising tu kita dah peel sampai dah expose that bruising area. Kopek sini dan sini, this straight line, untuk bagi dia healing lah. Lepas tu I pusing pisau tu dan ketuk pakai pemegang tu untuk tahu area-area yang dia sensitif, area-area yang dia keras lah. So kalau area tu sensitif, bila saya ketuk, dia akan ada reaction, dia akan cuba tarik ke apa. Dia pijak belakang, so luka kat depan ni rasanya. Lepas kita dah korek tu, reaction dia dah tak ada. So kira dia dah kurang sakit lah. Lepas tu kita apply antiseptik dan dressing untuk luka dia, balut. Okay. Dengan bagi dia ubat tahan sakit lah, 1 injection. Lepas tu kita dah recommend dekat owner untuk buka balut setiap minggu sekali lah. So bila buka dia boleh tengok keadaan tu macam mana, dah semakin baik ke dah, ataupun macam mana lah.